Hai, kita bersama lagi dengan Agwan. Kali ni 4 biji. 4 biji. Masuk lagi Agwan hari ni. 4 biji Michelin. Jangan lambat nak buka puasa ni. Guys, saya ni dah 4 tahun dah. 4 tahun dah. Dekat 5 tahun dah. Yang ni baru nak tukar sekali lah. Ini dah teruk sangat kan. Dia dekat bahagian luar nampak je okey. Dalam pun okey lagi. Tapi tayar dah lama dia keras sikit. So better tukar lah kan. Belakang pun sama juga. Agwan hari ni senyum lagi lah, nampak? Sudah tukar 4 biji lagi, senyum lagi. 4 biji dah tinggal lagi. Agwan, cepatlah nak buka puasa ni. Ni, kunci. 我来摘椒，我来摘啊。阿斌来摘椒，有吗？ Ni pun senyum juga. Tukar banyak barang ni, senyum juga. Hey brother, pergi mana tadi? Wow. Weh Razak, kau puasa tak? Puasa. Dia budak, dia walaupun dia penat, dia selalu puasa, nampak? Tak, puasa nampak? Hey brother. Syok ah. Wah, terus senyum tukar 4 biji Michelin Oh ya. Puan, kalau Kelly nampak video ni dia tak ada marah punya. Tahu tak? Saya memang support Kelly . Saya support Yokohama. Yokohama steady. Hey. Itu tayar, cuba ini tayar nampak cun lagi kan? Tapi saya tukar, nampak? Tayar ni nampak cun lagi tapi saya tukar. Betul? Sudah 4 tahun lah. Dalam kotak. Ada? Dalam kotak. Yalah, sudah 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah. Sebab tayar ni nampak ingat baru lagi kan? Nampak baru. Tapi sudah 4 tahun setengah. Yalah, tayar pun 7 tahun. Sebab mana dia punya tahun? Sebab dia punya alignment Tak dia, adalah, ini kereta ni korang jalan kan. Kita dia mini. tak adalah, saya selalu jalan long distance lah. Ni long distance. Satu lain kereta pun banyak juga kan. Nampak? Saya dah terasa dah hati saya. Saya dah terasa hati Michelin saya. memang macam tu. Sampai masa. Bro, saya main kereta, saya terasa ada benda something. Betul tak? Tapi you tahu ada kena paku. Saya tahu ada depan kena paku. Tapi ini tayar. Bila kita ini saya tak tahu. Tapi Michelin dia boleh pakai sampai jahanam punya. Sampai koyak pun dia boleh jalan lagi tau. Michelin. Cuma ada rasa macam tak okey. Gaji sudah keluar. Okey guys, hari ni 4 hari bulan, gaji masuk awal sikit Tapi belum masuk. belum masuk lagi. Kejap lagi masuk. Guys, sementara kita tunggu tayar dia pergi ambil kat tempat lain dekat dia punya kedai lagi satu. Okey, kita tengok daripada jauh sikit. Ni jaga ni, jatuh habis. Right. Yang ni mostly 15. Tapi kita tengah cari nak masuk dekat kancil. Mana cun? Tu. Ni cantik tu. Ni cantik ke ni? Ni cantik. Ni cantik ni. Tu pun cantik juga. Mana satu ni? Kita nak masukkan ke dekat kancil. Okay. Kalau korang tengok mana yang sesuai. So kalau 7 JJ tak boleh masuk. Dia boleh masuk 6.5. JJ tu dia punya lebar. Tapi sport rim ni 15.
Saiz 15. Tapi dah nampak yang besar lah. Macam yang ni besar ni. Tengok. Okay, kita dah dapat ini 6.5. Boleh tengok dekat belakang ni. Tu lah tu 6.5. Ni boleh masuk. Ni angkat ringan je. Cuba abang angkat bang. Ringan je. Thailand. Alamak. China. Thailand punya mana? Tapi macam ni juga. Tak ada. Thailand tak ada macam ni. Ni berapa? Ni berapa? Kedai. Oh, Aguan juga. Aguan jugalah. Aduh. Sebab saya customer Aguan. Dia terus Aguan. Mana itu Thailand? Thailand ni atas lah. Itu atas tu. China. Okey, mana? Mana? Kota putih tu atas. Belakang kota putih. Kotak putih Thailand. Barang Thailand lagi okey daripada China lah sikit. Ya. Betul kan? Kualiti cantik. Kualiti okey sikit. Jangan Taiwan. Taiwan tapi. Taiwan boleh patau. Kotak putih Thailand. Tapi nampak kecil. Oh, ni bukan. Oh alah, ni Cina. Kotak putih je. Susah lah. Original. Original lagi sangat. Oh my god. Tak tahulah kita nak pilih yang mana. Kita tengok dulu. Guys, tayar tak sampai lagi. Dah pukul berapa ni? Pukul 5.11. Sambil tu kita tengok dulu brake pad. Pad lagi ni. Sini tengok atas ni. Uish. Tu ada pasir dah. Kena bersihkan lah sikit. Aduh. Kau nampak tu? Ni kan? Ya. Tahun 2005. Tayar sudah mari. Michelin PS5. PS5. Primasi. Primasi. Bukan PS5. Dulu Primasi 4 mah, sekarang Primasi 5. Guys, yang nampak Cina. Daripada kecil-kecil dah belajar buat apa? Dah kerja, tak nak pergi sekolah. Alas pasang tayar, nampak? Masuk brother ni. Nampak bunga dia, alamak. Bunga dia power Nampak? Oh. Oh, Baik ni baik lah Baik. Bagus ni. Ini orang kaya je tahu pakai. Tapi sebab apa saya suka Michelin? Sebab dia ganas bang. Dia ganas je maksudnya. Pakailah sampai sebab dah terbukti tayar yang lepas yang sebelum tu 4 tahun baru tukar, betul tak? Tahan. Dia tahan. Okay guys, saya nak tahu ni Razak
Razak masih lagi single Kalau siapa-siapa yang berkenan boleh ambil nombor telefon dekat dekat description kat bawah ataupun tinggalkan komen kat bawah ni. Kita buat balancing dulu. Tengok macam mana. Tukar tayar mesti ada balancing. Lepas dah balancing kena ada alignment. Tengok. Syukur alhamdulillah lah, tayar rim masih terjaga lagi lah. Rim okey bang kan? Bukan. Ada lagi pecah ini Iyalah, tadi itu tak tolak banyak lah. Iya. Oh, ngeri oh. Geli. Ngeri ah tu apa pecah dia. Nampak? Boleh lagi tu. Tapi boleh jalan lagi kan? Depan tengah pasang, belakang dah okey, nampak? Smart babe, tayar ni. Zak ni muda usia baru berapa Zak kau? Dia 20. Zak, bagilah tahu dekat budak-budak yang banyak remaja kan? Banyak remaja yang tak nak kerja macam kau. Tapi dia buat kerja macam ni 10 tahun lagi dia mesti kaya mah. Sebab kat sini ada skill. Skill je, turun je barang mesti ada rosak. Rosak lepas tu melarat-larat rosak dia. Tukar chamber lah apalah kan. Guys, kedai ni dia berhadapan dengan McDonald's Setia Taipan. Okey, nampak Lepas tu dekat sini ni dekat atas tu ada Club Taekwondo. Lepas tu dekat bawah ni. Bawah ni lah kedai tayar ni. Kedai tayar dengan taekwondo ni dia sama-sama naik lah. Dekat sini tahun ni dah 2026. Lebih kurang 11 tahun dah kita orang bersama-sama. Mula-mula semua ni tak ada. Saya dengan brother Yokohama ni je ada. Okay kawan, tayar baru. Hello jangan langgar pasir Slow lagi. Sekarang ni kita nak buat alignment. Okey. Oh, bahaya ni. Nampak tu Razak tu. Umur baru 20. Nampak dah pakai Raptor. Macam ni lah kita nak budak-budak kita. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, nak rajin macam ni. Padu. Okay guys, lepas kita dah bayar semua, kita dapat masuk kontes. Kontes ni kita akan dapat ni, nampak ni, cash wallet, cashback RM200 ni. Ni kata Aguan lah ni. Sampai ini ujung lah. Ini ujung lah, sampai 31 Mac. Jom kita try.